Okey, ni projek ultrasonic vacuum. Saya menggunakan vacuum dan ultrasonic sensor. Ultrasonic sensor ni dia boleh detect objek depan dia. Macam kalau ada blok, dia akan reverse, dia akan undur balik. Yang ni servo motor. Servo motor ni untuk dia punya function untuk pusingkan ultrasonic sensor ni. Dia akan pusingkan ultrasonic sensor ni kiri dan tengah. Kalau ada objek di kiri, dia akan gerak ke kanan. Kalau objek kiri tu lebih dekat dari kanan daripada objek kanan, dia akan ke kiri. Lepas tu dia akan detect, dia akan pi yang jarak yang jauh daripada yang dekat dengan dia, yang blok dia. Lepas tu yang ni saya gunakan closure box. Dia boleh buka pakai tangan. Dalam ni ada wire jumper, wire male female dengan yang ni step down to 5 volt. Ini saya gunakan Arduino Uno. Arduino Uno ni untuk simpan coding, dia terima signal input dan hantar signal, dan dia juga kontrol servo motor. Yang ni bateri 18650, belakangnya ada switch. Ni kita nyala. Lepas tu yang ni